Pandang kamera, pandang cakap nama dia. Kalau nak cakap yang paling banyak tinggal, kalau ikut apa yang saya tahu, Afiq tu lah. Afiq, kenapa kau tinggal puasa, Afiq? Kenapa kau tinggal puasa, Afiq? Oh, Afiq yang second last. Tak, Afiq tu saya. Podcast Kasih Pecah nyanyi sama-sama, tak payah malu, kita kan bersaudara. Ini Don punya style memang lain dari biasa, sambung cerita sampai hari tua. Action dah. Hello, kejap. Nanti cakap dengan you balik. Ya, lock je job tu, lock je. I tengah buat podcast ni, podcast Kasih Pecah dekat Central Market. Bukan dalam, luar. Ya, tengah fun. I talk to you later Okay, Assalamualaikum. Selamat Hari Raya in advance. Okay, bye. Hello, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ni anda bersama saya Fimi Don dalam podcast Kasih Pecah by Tune Talk. Sekarang ni tak nak buang masa. Kita nak mencari mangsa untuk kita berbual. Kita nak berbual tentang kejayaan diorang. Kita nak berbual seronok ke jalan-jalan kat Central Market tengah panas ni. Kita tanya diorang, boleh tak tengok saya bercakap dekat luar Central Market ni? Tapi kalau boleh saya tak nak lah influencer ke, orang-orang yang famous ke. Kita nak cari orang yang tidak berpeluang untuk berbual. Okay? So saya nak bagi tahu dekat kalian, kalian berpeluang untuk memenangi hadiah. Banyak hadiah kalian. Memang Tune Talk nak bagi hadiah aja tahu ni. Murah rezeki diorang. Nak bagi hadiah apa? Nak bagi hadiah pergi ke umrah, nak bagi hadiah rumah, nak bagi kereta, nak bagi motor. Macam mana nak dapat hadiah ini? Simple je guys. Mudah. Sekarang ni Tune Talk ada kerjasama dengan Hijabista Hub. Jadi kalian hanya perlu spend minimum RM200, kemudian claim voucher dan kemudian subscribe Epic 35 Plus atau Epic 50 Plus. Apakah Epic 35 Plus dan Epic 50 Plus ini? Ini saya nak bagi tahu. Sebenarnya untuk Epic 35 Plus, kalian akan dapat 150GB internet uncapped 5G. Maksudnya apa? Maksudnya 5G 24 jam. Terus saja, tak ada berhenti-berhenti. Unlimited call. Dan kalau kalian nak sharekan hotspot, 150GB. RM35 je sebulan. Tak cukup. 150GB tak cukup. Jangan risau. Kita ada Epic 50 Plus iaitu 350GB sebulan, uncapped 5G, unlimited call dan hotspot ni. Korang apply, bayar RM50 sebulan, orang sekeliling korang pun happy sebab diorang pun dapat 350GB setiap bulan untuk hotspot. Takkan tak nak? Dah lah dapat offer yang lumayan begini. Dapat hadiah pula. So maksudnya apa? Shop, subscribe and win. Easy peasy lemon squeezy. Nak dapat hadiah tu, lakukan sekarang. Okay? Tunggu sekejap. Saya cari. Sekejap Tunggu sekejap. Saya cari sekejap. Tunggu sekejap. Hai. Tunggu sekejap. Sila. Kita sama terus boleh? Silakan. Perlu sikit tu. Okey, Afiq ambil mic. Okey. Nama apa tadi? Afiq, saya Fimi Don. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat So, di bulan-bulan puasa ni Afiq kena letak mic ni kat depan mulut. Depan sini. Macam ni. Oh yes, cakap hai. Hello, Assalamualaikum. Saya Afiq. Saya tak puasa hari ni. Saya belum buka puasa lagi. Oh, bagus lah. Hampir kena trap saya. Okay Afiq, di bulan-bulan puasa ni kenapa masih bekerja Afiq? Kenapa tak lepak kat rumah? Kita puasa ke tak puasa, rezeki kena cari juga. Jawapan epic 1. Jawapan epic kedua saya perlukan Okay. Bilakah saat yang Afiq rasa, oi ni tak boleh go ni, aku kena berbuka ni? Oh, kalau macam tu, bila rasa macam betul-betul nak pengsan, time tu memang cari air lah. Betul-betul nak pengsan? Betul. Kalau saya Fik, saya pengsan dulu baru saya minum Fik. Oh. Kalau pengsan tak boleh kerja dah. Oh, betul juga. Okey Afiq, biasanya berbuka puasa dengan siapa? Okey, kalau biasanya memang dengan family lah. Oh ya, family ada berapa adik-beradik? Mak ayah masih ada? Ada. Adik-beradik ada berapa orang?
Adik-beradik 4 orang. 4 orang. Siapa antara 4 tu awak yang keberapa? Saya sulung. Sulung. Okey, nama awak Afiq. Yang kedua? Syami, 3. Wafi, Erina. Oh, last ni girl. Yes. Yang lain lelaki. Betul. Okey, antara Afiq, Syami dan juga Ami, Wafi. antara 3 ni, siapa yang paling banyak tinggal puasa? Kalau nak cakap tu lah kan, Pandang kamera, betul. pandang cakap nama dia. kalau nak cakap yang paling banyak tinggal, kalau ikut apa yang saya tahu, Afiq tu lah. Afiq, kenapa kau tinggal puasa, Afiq? Kenapa kau tinggal puasa, Afiq? Oh, Afiq yang second last. Tak, Afiq tu saya. Oh, itu kau ke? La ilaha illallah, kau tuduh diri sendiri. Kita jujur lah. Okey, apa sebab Afiq tinggal puasa? Dululah, sekarang ni tak. Dulu Apa lah kan. sebab? Sebab dulu masa duduk time study lah kan, kira macam panasnya hari ni. Oh, macam mana? Panasnya hari Sekali, ni. saya memang sengaja bawa botol. Kalau Afiq haus, Afiq boleh minum. Aduh. Terima kasih. Kau ni, astaghfirullahalazim. Tak ada air pun dalam botol tu. Itu adalah ujian. Amboi, Tuhan bagi ujian. Baju sikit je. Sekali panasnya hari ni kau. Panasnya hari ni memang cari ais lah. Tetapi untuk tahun ini azam kita adalah untuk puasa Penuh. betul. InsyaAllah. Dan Afiq kalau puasa memang mengharapkan duit raya. Duit raya kita dah besar kan, kita mengharapkan kita bagi duit raya. Wah, itu jawapan epic yang kedua, Afiq. Awak memang luar biasa. Okey Afiq, apakah pesanan Afiq kepada adik-adik, abang-abang, kakak-kakak kat luar sana yang nak buka puasa bila azan Zohor? Zohor ni dia walaupun sama je azan dia semua kan, tapi kalau boleh kita tunggulah sampai azan yang sebetulnya, azan maghrib. Ya, betul. Tetapi bila Allahu Akbar terus buka ke macam mana sepatutnya? Kita tengok jam, tengok TV dulu, betul tak maghrib, baru kita buka. Okey, baca doa berbuka. Allahumma la qasumna wa bika manna wa la rizqika aftana bi rahmatika. Jangan habiskan, jadi terbuka ni. Alamak, betul juga. Saya nak meyakinkan je yang awak hafal ke tidak. InsyaAllah. Okey, kalau niat Nama itu Sawmaradin Ananda Ifadi Syadi Ramadan Aziz Sanatilillahi Ta'ala. Itu itu yang sehari punya ke yang sebulan punya? Itu sehari ke sebulan? Tak apalah, asalkan kau tengok iklan Betul. Itu Kena ada lagu Desa Umar kau dia nyanyi Anada Ifadi Ramadana Hazihi sanatilillahi ta'ala. Sahaja aku berpuasa esok hari untuk menunaikan fardu Ramadan. Tahun ini kerana Allah Ta'ala. Macam tu. Hebatlah Afiq. Terima kasih banyak Afiq. Terima kasih. Okay Afiq, last but not least, Okay. saya nak Afiq bagi ucapan yang paling epic sekali, Afiq. Ucapan untuk Paling epic hari raya untuk mak dan ayah Afiq. Okay. Kena sedih lah. Okay, ibu, abah, semoga tahun ni Afiq puasa penuh. Okay, terima kasih untuk semua jasa. Semoga kita berpuasa penuh sama-sama lah tahun ni. Okay, itu saja. Tepuk sikit tangan semua kat belakang, tepuk tangan untuk Afiq. Wow, ramai Afiq, tepuk tangan untuk awak Afiq. Terima kasih, Afiq, terima kasih. Saya doakan awak dipanjangkan umur, dimewahkan rezeki dengan kadar segera dan berkekalan. Semoga Tuhan mengharamkan api neraka menyentuh ibu bapa awak. Semoga tahun ini raya awak dapat menyambut dengan meriahnya. Amin. Jangan lupa, cakap ada orang, jangan lupa dapatkan kalian punya hadiah, iaitu dapat kereta, dapat pergi umrah, dapat rumah sebiji, dapat motor dengan cara berbelanja minimum RM200 di Hijabis Tahap. Dan juga dapatkan voucher. Kemudian subscribe Epic 35 Plus ataupun Epic 50 Plus. Kemudian kalian berpeluang untuk dapat hadiah.
podcast Kasih Pecah. Podcast Sana, Kasih sana, Pecah. sana. Podcast Kasih Pecah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bukan, cakap dia Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, selesailah kita untuk kali ini. Untuk segmen pertama, jangan risau. Saya masih akan cari mangsa seterusnya. Ini akak ni bagi topi ni. Assalamualaikum. Siapa? Yang tu? Oh, yang viral cake tu. Apa nama dia? Apa nama kedai ni? Sunday Du. Baik, betul. Assalamualaikum. Boleh ke? Apa khabar? Abang order Sunday Du kan? Ya. Hello. How are you bang? Sorry. Minta maaf. Saya sebenarnya tengah buat podcast. Kita ada payment. Tapi tak tahulah cukup ke tak untuk abang. Saya tak boleh jawab. Saya kena terikat ni. Assalamualaikum. Abang nama apa ni? Saya Faris. Oh ya, Faris Zulkifli. Ya. Ya, Assalamualaikum. Okay, nak tanya abang ada masa tak? Berapa lama Well, 10 minutes. 10 minit. Lebih 10 minit. 10 minit. Boleh. 10-15 minit boleh Okay, so kita ada buat podcast. Nama podcast ni Podcast Kasih Pecah. So saya nak sembang pasal Faris lah. Boleh? Alright. Kita duduk. Silakan. Ni siapa? Ni content creator. Content creator duduk depan. Buat konten untuk ni. Podcast Kasih Pecah. Hello, Assalamualaikum Faris. Sila pakai headphone. Oh, ini betul-betul lah. Betul-betul spontan ni. Okay. Assalamualaikum Faris. Waalaikumsalam. Minta maaf lah, mengejut. Okay. Saya kenalkan diri saya Fimi Don. Okay, hi Femi. Kenal ke Fimi Don? Kenal lah, tahu. Femi daripada kecil yang pelakon kan? Betul. Saya memang popular. Okay. Tapi kita ada satu challenge. Bila kita buat podcast kat luar ni, bunyi train tu kita kena lawan sikit. Alright. Okay. Sikit lah. Faris okey ke? Mic semua okey Okay. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Faris, sila kenalkan diri Faris kepada audience di luar sana. Okay. Ini kamera Faris. Oh, okay. Okay, so nama saya Ahmad Faris Zulkifli. Panggil Faris. Baik. Lagi nak kenal kau lagi? Okay. Saya dapat tahu yang saya sebenarnya tahu pasal Sunday Du ni sebab banyak konten-konten viral. Allah, ya ke? Contoh dia konten yang saya kurang clear sikit tapi ada pekerja beli kek. Oh, ni apa ada aunty tu beli kek. Aunty tu beli kek untuk diri dia sendiri kan? Ya. So benda tu memang fake ke? Betul-betul? Tak. Benda tu real lah. Tak, itu bukan planted. Memang aunty tu dan pekerja Faris tanpa tanya Faris tu Betul. bagi kek tu kat aunty tu. Ya. Faris tak tolak gaji dia orang pula bagi kek free macam tu. Tak, saya bangga tu apa yang dia orang buat tu. Basically sebenarnya saya agak emosi kat masa tu saya tengah kerja kat event. So masa diorang share tu diorang minta check CCTV. So saya ingat ada macam apa hal kan. So diorang cakap check ada benda yang best. So bila kita tengok rupanya diorang celebrate aunty tu lah. Ya Allah ya Tuhan. So saya agak terharu dan bangga juga dengan action diorang. Yang paling saya bangga adalah diorang tak minta izin saya tu. Benda yang paling saya bangga lah. So diorang tahu yang obviously saya akan bagi lah. Saya dapat tahu satu benda Faris pasal bila kita bekerja di sesuatu tempat, saya selalu ada benda kat lautan saya di mana kalau pekerja kedai itu bagus, semua adalah cerminan daripada bos diorang. Allah. Betul. Maksudnya Faris bagus lah. Jangan. Dan tahap kepercayaan diorang yang macam tak apa, bos takkan marah sebab kita buat benda baik. Maksudnya diorang pernah nampak Faris pernah buat benda baik di depan diorang. Kalau ada bagus lah. Kalau ada bagus lah kan. So Faris, Sunday Du dah berapa tahun dah beroperasi? Kita orang beroperasi dari tahun 2017 lah. Oh my. Pelan-pelan kayu. Masa tu dah memang kaya dah. Dah boleh buka kedai ni. Boleh buka kedai. Kita start daripada rumah juga. Kita semua orang pun kita start small. Online lah. Kecil, online. Okay. Lepas tu kita orang tak ada duit lagi nak buka kedai. Kita buka food truck. Masa buka food truck tu pun baking semua berlaku di rumah. Kita sewa rumah sangat kecil. Kedai ni kita baru ada after PKP lah dalam 2021. 2020. Sebelum tu rumah yang kecil. Lepas tu kita pindah lagi satu rumah lagi. Besar sikit. Lepas tu baru kita pindah kedai. Dan orang cakap setiap bisnes yang berjaya mesti ada tulang belakang dia. So tulang belakang Faris pada saat itu adalah mak dan ayah ke? Betul, keluarga. Kawan yang support. Masa start pun tak kahwin lagi. Tapi tulang kan. Dah kahwin dah? Sekarang dah. Alhamdulillah. Dan nak jadikan cerita juga, saya keluarkan duit tu transfer kepada wife saya tu malam sebelum saya nikah. Let's go. Let's go. Tahniah. Kerja Tuhan. Okay. So macam mana pula dengan kalau katakan untuk puasa tahun ini? Okay. Apakah yang Faris expect yang akan berbeza dengan tahun-tahun sebelumnya? In terms of apa? Dalam bisnes ke? Okay, kalau katakan
puasa itself. Pemandangan terhadap puasa itu. Kadang-kadang ada orang berbuka puasa seorang-seorang kan, bujang. Ada yang berbuka puasa dengan family. Tetapi tahun ini berbuka puasa dengan seorang anak dan isteri yang mengandungkan anak lagi satu. Dengan keadaan bisnes sekarang macam mana? Adakah dia chaos puasa tahun ni? To be honest, dia rasa huru-hara. Tapi kita buat persediaan awal lah. Actually tahun ni tahun paling awal saya buat persediaan untuk kuih raya ni lah. Biasanya berapa bulan sebelum? Kadang-kadang tak plan. Kadang-kadang macam tak plan. Tengok sebab faktor duit juga. Kita nak buat kuih raya tu banyak pakai duit lah. So kadang-kadang tak plan. Kadang-kadang macam dah nak puasa tu baru nak start production. So macam sekarang tahun ni kita plan awal. Sebab saya perlukan ia berjaya tahun ini. Amin, insyaAllah. So kita start daripada awal lah sekarang ni dah, I think dah hari ke-20 production cookies berjalan. So running sekarang dah siap macam mungkin 1,000 atau 800 jar. 1,000 jar? Betul sekarang. Tengah buat ni. Gila Faris. InsyaAllah, terima kasih. So perbezaannya adalah tahun ni lebih chaos lah. Betul. Tapi InsyaAllah tahun ni lebih teratur lah kita. Tapi tahun ni lebih kaya lah. Lebih dah berbisnes. Maksudnya raya senang lah nak celebrate. Tak juga. Sebab bisnes ni macam family pun tahu dia ada naik turun. Dia bukan terus okey je. Kadang-kadang dia okey tahun ni. Okey tu kita kena simpan untuk bulan-bulan yang tak okey. So far tak pernah berjoli lagi lah dengan duit bisnes tu. Baik, insyaAllah saya nak ucapkan Happy Raya. Selamat Hari Raya in advance. Semoga, thank you very much. Thank you so much Fahmi. Kita tengoklah kami bersalam-salaman. Okay. Wah, Faris, thank you very much. Selamat Hari Raya. Thank you so much. Tetapi sebelum itu Faris, kita pegang balik mic. pihak saya dan TikTok ada nak bagi hadiah sikit kat Faris. Terima kasih. Ni Faris. Hadiah ini disertakan dengan doa semoga dimewahkan rezeki dengan kadar segera dan berkekalan. Amin, insyaAllah. Same goes to you. Thank you. Thank you. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Alright. Ke mana? Ni awak punya kamera ke ni? Sama. Okay, baik. Faris gerak dulu. Saya interview social media. Tak ada. Okay, baik. Puasa tak? Puasa Ada tinggal lagi tak? Dah habis ganti dah? Okay. Bye. Terima kasih Faris. Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Jalan-jalan ke apa? Saja nak dengar saya bercakap lah. Dah halang tu saya interview boleh? Interview boleh? Siapa yang nak interview mak? Apa panggil apa? Mami. Mami, come kita interview. Kita dapat orang baru untuk interview. Very easy. Hello. Assalamualaikum. How are you, Mami? Silakan. Minta maaf lah, tengah-tengah bulan puasa ni kita buat interview ya. Tak, panas-panas. Itulah. Here you go. You boleh pakai this one is on your left. See? Sila. Here you go. Here's your mic. You boleh pegang sini. Okay, Mami dekat sikit. Okay. Ya Allah, anak-anak. Boy. Ada penyokong Mami ni. Hello. Assalamualaikum Mami. How are you? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Fine, thank you. Yes. What about you? I'm doing just fine. Sedikit panas, but okay. It's okay. Kan ini panas. Bulan puasa kan? Betul. Bulan puasa. Panas dunia orang kata. Yes. Mami, can you introduce your kids, your anak-anak kepada saya? Okay, that one is my twins. Yang baju maroon tu Amy. And then dia adik dia Lily. Then abang dia Lokman lah. Hello Lokman, how are you? Amy dan Lily. So Mami, kalau tak kisah saya bertanya namanya? Hayati Umi. Puan Hayati Umi. You can just call me, all my kids call me Mami lah. Mami. Yes. Okay, are you originally from Penang, no? Mix. Oh, yes. Is Mami originally from mana? From Penang lah. I'm from Penang. My husband is from Selangor lah. Mak saya orang Penang. Kat mana tu? Tak tahulah. Lama tak balik Penang. Biasa balik Lusta. Oh, okay. So Mami, what do you do for living, Mami? Actually, I dah pension as a teacher. Oh, you a teacher? Yes. Oh my goodness, subjek agama. Alhamdulillah. Assalamualaikum semua. Apa khabar ya? Okay. So sis kita berada di dalam podcast Kasih Pecah. So basically apa yang kita kasih pecah? Kita kasih pecah the ice. So we break the ice. And kita berbual Mami dengan saya. And kita nak pecahkan rahsia anak-anak Mami ni. Itu nama dia podcast Kasih Pecah, Mami. Rahsia apa tu nak tahu tu? So pada bulan puasa Mami, yang mana yang paling jarang ada dekat rumah berbuka dengan Mami? Okay, actually because they want the student.
Amy dekat Uniza. Okay. Lily dekat Opsi. Lokman dekat Kuis. Okay. Ini maknanya tahun kedua lah diorang tak ada berpuasa dengan kami. Actually mami dengan daddy je dekat rumah tinggal berdua. Actually a bit lonely lah kan, anak-anak tak ada. Dengar. Teruskan mami. Mungkin pasal hari ni diorang dalam bulan ni ada dekat sini. Then hari ni daddy tak dapat ikut sama. Kurang sihat sikit dan kita ingat nak berbuka di Damaskus. Wow, Damaskus tu viral tu. Itu mami yang suggest ke korang yang suggest? Mami yang suggest. So mami pun duk tengok-tengok TikTok juga. Sebab actually kita ni suka makan makanan Arab. Best. So saya baru nak tanya, apakah menu berbuka? So dah terjawab lah. Berbuka untuk biasanya berbuka kalau boleh nak ada menu-menu Arab sikit lah. Yes. Actually bukanlah sangat, tapi nak cuba kelainan lah untuk yang sebab because anak-anak ada. Jadi kita nak berbuka di Damaskus, nak cuba makanan yang lain pada lain. Nasi kita makan makanan Melayu. Kita cubalah pula makanan tukar selera. Apa salahnya? Tengah, kan? Okey mami, sekarang ini pada zaman diorang kan, very easy to access all this kedai makan lah. Nak tengok kedai makan best, diorang scroll kat TikTok lah kan. Yes. Untuk mami, zaman mami dulu masa baya-baya diorang yang masih student, macam mana mami explore tempat-tempat yang best untuk makan, untuk berbuka? Actually mami datang daripada keluarga yang susah. Dan kita tak ada makan dekat luar. Actually ayah dengan mak tu actually mak akan masak. Dia akan masak. Kita tak ada pernah makan dekat luar. Macam ni mami ada ramai adik-beradik. Tak pernah sekalipun kita berbuka puasa makan dekat luar. And then bila I ada anak-anak, I pastikan anak-anak I takkan jadi macam I dulu, macam mami dulu yang tak pernah merasa berbuka puasa di luar. Dan cuba untuk penuhi kemahiran anak-anak. You nak makan dekat mana, I akan cuba dapatkan. Dan mami dan daddy actually kita ni lebih kepada membahagiakan anak-anak. Bila anak-anak bahagia, mami rasa dia akan pulangkan balik kebahagiaan tu pada kami. Ya Allah. Itu pendapat mami lah. Dan I don't know ada parents lain macam mana. Sebab itu bila diorang sambung belajar, mami lebihkan kepada anak-anak, you all pilih whatever course you nak. I tak ada force you kena ambil ni or you kena ambil teaching, you tak ada. So study apa? Lokman? Law. Lily? Amy? Without your parents ask you what to study, you want it yourself? Oh my goodness. Mami ini adalah mami yang epic ni. Mami that we can idolize to become like so. Actually, don't idolize me. Ini orang biasa je. Kalau you nak idolize, you kena idolize isteri Rasulullah. Sayyidatina Siti Khadijah. Betul. Itu yang kita kena idolize. Mami is nothing. I'm just nobody. For me, I'm nobody. Mami rasa kalau anak-anak berjaya, mami akan tumpang gembira. I cakap kalau you all boleh jadi somebody, you boleh help other people, it's very good for me. Dan yang I minta cuma diorang boleh doakan untuk mami dan daddy. Kita tak tahu kita sampai bila. Mungkin ini Ramadan mami yang terakhir. Allah. Or maybe ada lagi Ramadan yang akan bersama anak-anak. Cuba menggembirakan anak-anak selagi masih ada hayat. Mami, I want you to know something. And for you and yourself, mungkin you rasa macam you nobody. Tapi kalau I tanya diorang, siapa yang somebody bagi korang? Exactly. You may not see this because you are a mother to 3 beautiful children kan. Tapi bagi diorang punya everything is you. Alhamdulillah. So me being in their shoes, I am happy yang ada ibu yang memahami anaknya apa nak kan. Dan maknya tak nak anaknya rasa susah macam maminya dulu. And what is your favourite dish masa mak you masak dulu? My mom masak, kalau I tadi the toast, masa I kecil I tak pernah rasa kalau kita orang nak makan ayam, very difficult. Kalau I cakap kita orang makan nasi putih, kuah dia dengan air kopi, panas, you all percaya tak? That is what we all makan dulu. Nasi putih, kopi panas, ataupun nasi putih yang our mother bekas minyak goreng ikan. Goreng ikan dan goreng ikan masin, dia akan separatekan oil tu. Minyak tu dia panaskan, dia akan letak dekat nasi dan dia bagi kita orang makan. And then when our neighbours ask us, you all makan apa? You all makan ikan sedap hari ni. Then my mother cakap apa? That's not ikan.
Tetes cuma minyak saja. Sorry to say, actually this is my experience. I rasa I tak nak anak-anak I lalu apa yang mami lalui. Jadi saya cakap, I nak diorang dapat apa yang the best. Maksud Tapi I rasa my mum memang the best. teman mami, My teman mum mami. memang the best. Teman mami ke? Come. Teman mami. Temannya mami. Come. Sekali. Bawa je payung tu. Oh, Akbar. Sorry Fimi. No problem. Jadi saya sorry pula. I want to say thank you very much for sharing this story with us. I think this is very epic, Mami. This is very, very epic. Okay, Mami, thank you very much for sharing this epic story. To be honest kan, Mami, this podcast is supposed to have kelakar-kelakar, tetapi I'm telling you, this is what I want. This is the true story yang kita nak sharing orang. Kan? So, I want you to understand yang all your struggle, apatah lagi that you don't want your kids to rasa the same struggle as you. Tuhan balas lebih berlipat ganda, Mami. I ada satu lagu I buat untuk my mum. Kau yang pertama, kedua, ketiga, ke akhirnya. Sorakkan untukku kerana hanya sorak kau yang bermakna. Sorak itu symbolize kepada doa. So everything you say, everything you do, everything you pray is for your kids. Betul ke tak? Yes. Thank you very much, Mami. You're most welcome. Awesome. This is very epic. Baik, Mami, disebabkan saya tak nak ambil masa semua orang, saya nak ucapkan terima kasih kepada Lokman, Lily dan juga Amy dan juga Mami for spending your time. Selamat berbuka sekejap lagi. Tetapi saya ada satu hadiah daripada Tune Talk nak bagi. Lang-lang tu panas, saya bagi ni. Ni boleh kipas-kipas ni, dia boleh lipat, boleh simpan. Mami? So, Mami, you boleh buka your headphone? Okay, can you hold for a moment, please? Yeah. Okay. Alhamdulillah. Thank you, Fimi. Hey, no problem. We'll letak dari sini. Sorry. Hey, no problem. Thank you for sharing that beautiful story, Mami. Thank you very much. Okay, here you go. Okay, come. Bismillahirrahmanirrahim. Here you go. Thank you very much. Alhamdulillah. Thank you, Fimi. Yes. Thank you, everybody. Thank you. Mami cakap, podcast kasih pecah, kata. Podcast kasih pecah. Pecah rahsia anak-anaknya. Thank you very much, Mami. Assalamualaikum. Baik, thank you very much. Minta maaf kalau saya memang lain dari biasa. Sambung cerita sampai hari tua.